untuk saya time dengan Haura. Tapi saya balik memang kalau dia tidur pun saya akan kejut dia. Saya akan main dengan dia. Saya akan ada time untuk main dengan dia dan saya akan sendiri tidurkan dia balik. Kan? Itu janji yang saya akan buat. Saya tak nak dia tengah sekarang ni. Saya tahu dia boleh kenal saya, dia tahu yang dia boleh gelak dengan saya. Saya tak nak nanti benda tu hilang. Untuk peribadi dia banyak benda saya nak ajar adab. Saya paling penting sebab kita dah banyak kan tengok budak-budak nowadays kan, gen yang sekarang ni dia punya pergi tu lain sikit daripada kita punya kan. Jadi saya nak cuba saya tak cakap saya nak terap apa yang mak ayah saya ajar sebab saya tahu dia punya ni dah lain. Jadi paling penting, the most important thing is adab, agama, hormat macam mana, cara bercakap dengan orang. Saya tak nak too much of gadget untuk dia. Saya tahu sekarang ni memang itu adalah new parents untuk baby kan. Betul. Tapi saya cuba, saya tahu itu susah tapi cuba untuk nak kurangkan, untuk nak bagi fokus. Saya rasa semua start daripada kita sendiri. Kalau saya cuba akan ada time setiap hari, hari di mana tak ada gadget. Bukan waktu jam, beberapa jam yang mana tak ada gadget. Maksudnya saya kena letak gadget tepi, Usha letak tepi, mungkin anak boleh letak tepi. So kita spend time gitu. So at least benda tu jadi satu rutin. Every day, yang so dia faham, okay time ni is time dengan parents dan semua kan. Jadi saya cuba the best yang boleh buat pun. Saya cuba buat kelakar juga. Saya akan bagi banyak lawak-lawak yang murah-murah kat dia supaya dia boleh gelak.